Lelaki dihina oleh ibu mertua di hadapan semua ahli keluarga. Isterinya marah membentak dan terus menarik suaminya keluar dari rumah. Saya mendoakan semua penonton video saya dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas olehnya. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Ishak, lelaki berusia 30 tahun yang bekerja sebagai seorang kerani di sebuah syarikat perunding kejuruteraan awam, menjalani hidupnya dengan tenang dan sederhana. Ia bukanlah jenis orang yang suka bermewah-mewah atau mengharapkan lebih daripada apa yang sudah ada padanya. Bagi Ishak, kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Namun, kehidupannya tidak selalu mudah. Sebagai anak tunggal dari keluarga biasa-biasa saja, dia terbiasa menyesuaikan diri dengan segala kekurangan. Ayahnya meninggal dunia ketika Ishak masih remaja, dan ibunya yang menjadi tulang belakang keluarga mesti bekerja keras untuk memastikan Ishak dapat melanjutkan pendidikan. Ketika dewasa, Ishak bekerja keras untuk mencari pekerjaan tetap selepas tamat pengajian. Walaupun bukan jawatan tinggi, pekerjaannya memberinya pendapatan yang cukup untuk hidup tanpa tekanan besar. Di sinilah jalan hidupnya bersilang dengan Amalia, seorang arkitek yang berwawasan tinggi, cerdas, dan cantik. Mereka bertemu di sebuah projek kejuruteraan yang melibatkan firma perunding tempat Ishak bekerja dan firma arkitek di mana Amalia bekerja. Dari pertemuan pertama itu, hubungan mereka berkembang secara alami. Awalnya, mereka hanya rakan kerja, tetapi lambat laun, mereka semakin rapat. Perbualan ringan tentang kerja berkembang kepada perkongsian impian, cita-cita, dan harapan masa depan. Amalia, walaupun datang dari keluarga kaya raya, tidak pernah memandang rendah kepada Ishak. Dia melihat nilai-nilai baik dalam diri Ishak, kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang yang tulus. Hubungan mereka berkembang pesat, dan akhirnya, setelah beberapa tahun berkenalan, mereka memutuskan untuk berkahwin. Pernikahan mereka dilakukan dengan penuh cinta dan saling pengertian, namun tidak semua orang gembira dengan pilihan Amalia. Ibu Amalia, seorang wanita angkur dan berkedudukan tinggi di kalangan sosial elit, tidak pernah merestui hubungan mereka. Bagi ibu Amalia, Ishak hanyalah seorang kerani biasa yang tidak mampu memberi kehidupan mewah kepada anak gadisnya. Ibu Amalia sering menyindir Ishak dengan kata-kata pedas, mengatakan bahawa menantu-menantu lainnya adalah doktor, peguam, atau usahawan kaya. Dia tidak segan-segan menunjukkan rasa tidak puas hatinya terhadap pilihan Amalia, walaupun Amalia sendiri teguh pada pendiriannya. Sejak pernikahan mereka 3 bulan lalu, Ishak jarang mengunjungi rumah mertuanya. Bukan kerana dia tidak suka kepada mereka, tetapi kerana tekanan psikologi yang dia rasakan apabila berada di sana. Setiap kali dia berada di rumah mertuanya, Ishak merasa seperti seekor ikan kecil di dalam kolam besar, dikelilingi oleh ikan-ikan syarung yang siap menyerang dengan kata-kata sindiran. Namun, demi Amalia, Ishak cuba menahan diri dan tidak membesarkan isu tersebut. Dia tahu bahawa Amalia sangat menyayangi kedua ibu bapanya, dan Ishak tidak ingin membuatkan isterinya bersedih. Suatu hari, Amalia pulang ke rumah dengan wajah yang sedikit gelisah. Ishak, yang sedang membaca buku di ruang tamu, melihat ekspresi isterinya dan segera bertanya, "Ada apa, sayang? Kenapa kelihatan risau?" Amalia tersenyum tipis dan mendudukkan diri di sebelah Ishak. "Emak dan bapak minta kita pergi ke rumah mereka minggu depan. Ada sedikit upacara ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-40. Mereka mahu rayakan dengan sederhana, cuma dengan anak-anak dan pasangan." Ishak terdiam sesaat. Dia tahu bahawa ini bukan sekadar undangan biasa, ini adalah ujian lagi baginya. "Ulang tahun perkahwinan?" tanyanya dengan nada pelan. Amalia mengangguk. "Ya, mereka hanya mahu kita hadir." "Tak perlu bimbang, Ishak. Aku tahu emak aku kadang-kadang suka menyindir, tapi kali ini mereka benar-benar mahu kita hadir bersama-sama." Ishak menghela nafas panjang. Dia tahu bahawa menolak ajakan ini akan membuatkan Amalia kecewa. Lagipun, dia tidak mahu dilihat sebagai seorang suami yang takut menghadapi ibu mertua. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kita pergi." Amalia tersenyum lega dan memeluk Ishak erat.
Terima kasih, sayang. Aku janji, kali ini akan berbeza. Aku sudah sediakan hadiah yang istimewa untuk mereka, jadi jangan risau tentang apa-apa. Walaupun Amalia berusaha meyakinkan Ishak, hatinya tetap bergelora dengan kebimbangan. Dia tahu bahawa ibu mertuanya tidak akan berubah begitu saja. Namun, demi kebahagiaan Amalia, Ishak memutuskan untuk menerima cabaran ini. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Ishak dan Amalia memandu menuju ke rumah mertua mereka di kawasan elit yang mahal dan indah. Sepanjang perjalanan, Ishak terdiam, membiarkan fikirannya melayang-layang. Dia cuba membayangkan situasi yang mungkin berlaku di rumah mertuanya. Sementara itu, Amalia, yang duduk di sebelahnya, berbicara dengan penuh semangat tentang hadiah yang telah disediakan untuk kedua ibu bapanya. Aku pasti mereka akan suka hadiah ini, kata Amalia dengan senyuman lebar. Aku memilih jam tangan antik untuk bapa, dan sehelai selendang sutera Itali untuk emak. Mereka pasti akan teruja. Ishak hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hatinya terasa semakin berat apabila mereka semakin dekat dengan destinasi. Rumah mertuanya, sebuah bangunan besar dengan reka bentuk moden, berdiri megah di tengah-tengah kawasan hijau yang luas. Ketika kereta mereka memasuki pintu pagar, Ishak merasakan degupan jantungnya semakin cepat. Setelah memarkirkan kereta, mereka berdua berjalan ke arah pintu utama. Sebelum sempat Ishak mengetuk pintu, ia dibuka oleh seorang pembantu rumah yang ramah. "Selamat datang, Tuan dan Puan," kata pembantu itu dengan senyuman. Mereka dipandu ke ruang tamu, di mana keluarga mertua Ishak sudah berkumpul. Ibu mertuanya, seorang wanita yang berpakaian elegan dan berwibawa, duduk di sofa dengan postur tubuh yang tegak. Dia hanya memberikan senyuman ringkas kepada Amalia dan langsung mengelak untuk bersalam dengan Ishak. Sebaliknya, bapa mertuanya, seorang lelaki berusia 60-an dengan rambut yang separuh memutih, bangkit dari tempat duduknya dan menghulurkan tangan kepada Ishak. "Selamat datang, Ishak," kata bapa mertuanya dengan senyuman ikhlas. "Bagaimana kabarmu?" "Istimewa, Tuan," jawab Ishak dengan sopan. Dia merasakan ketulusan dalam ucapan bapa mertuanya, yang membuatkan dia sedikit lega. Berbeza dengan ibu mertuanya, bapa mertuanya tidak pernah memandang rendah kepada Ishak. Malah, dia selalu menerima Ishak dengan hati terbuka. Adik-beradik Amalia dan pasangan mereka juga hadir di situ. Semua mereka menyambut kedatangan Ishak dan Amalia dengan hangat, walaupun Ishak boleh merasakan pandangan penuh rasa ingin tahu dari salah seorang menantu mertuanya yang lain, seorang lelaki berpakaian mahal yang bekerja sebagai pengarah eksekutif di sebuah syarikat besar. Setelah beberapa saat berbual, mereka semua bergerak ke meja makan yang telah disediakan dengan hidangan mewah. Ishak dan Amalia duduk bersebelahan, diapit oleh adik-beradik Amalia dan pasangan mereka. Suasana mula menjadi tegang ketika ibu mertua Ishak memulakan percakapan. "Ah, alangkah hebatnya anak-anakku," kata ibu mertua dengan nada yang manis, tetapi Ishak sudah dapat merasakan ada sesuatu yang tidak selesai. "Semua menantuku hebat-hebat. Ada yang doktor, ada yang peguam, ada yang usahawan sukses. Dan tentu saja, ada yang kerani." Matanya memandang ke arah Ishak dengan senyuman yang menyindir. Semua mata tertumpu kepada Ishak. Dia menundukkan kepala, berusaha untuk tidak menunjukkan emosi. Tawa kecil terdengar dari sudut meja, dan Ishak tahu bahawa sindiran itu ditujukan kepadanya. Amalia, yang duduk di sebelahnya, meremas tangannya dengan lembut sebagai isyarat sokongan. "Bukan masalah jawatan atau harta yang penting," kata bapa mertua Ishak dengan nada tenang, cuba mencairkan suasana. "Yang penting, kita semua bahagia dan saling menyayangi." Namun, ibu mertua tidak berhenti di situ. Dia terus melontarkan kata-kata yang lebih pedas, menyindir tentang kehidupan Ishak yang sederhana dan tidak setanding dengan menantu-menantu lainnya. Ishak hanya diam, menelan segala ejekan itu dengan hati yang terluka. Amalia, yang semakin marah dengan sikap ibunya, akhirnya memutuskan untuk bersuara. "Mak, cukup sudah. Ishak adalah suamiku, dan aku sayang padanya. Jawatan atau harta bukan ukuran kebahagiaan." Ruang makan menjadi sunyi seketika.
Ishak memandang Amalia dengan rasa hormat dan kekaguman. Dia tahu bahawa isterinya tidak akan pernah membiarkan dia direndahkan oleh sesiapa pun, termasuk ibunya sendiri. Situasi di meja makan semakin memanas. Ibu mertua, dengan wajah yang penuh keangkuhan, terus melancarkan serangan verbal kepada Ishak tanpa sebarang belas kasihan. Apa gunanya punya menantu yang kurang berpelajaran dan tak produktif? Apa pulangan keuangan yang dia boleh hasilkan dalam hidup kita, katanya dengan nada sinis, sambil tersenyum menyindir. Amalia mencengkam tangan Ishak dengan kuat, cuba memberikan sokongan sambil menahan marah. Namun, ibu mertua tidak berhenti di situ. Dia terus melontarkan kata-kata yang lebih pedas, kali ini lebih terang-terangan. Kita patut cari menantu bangsawan atau orang kaya raya. Bukan orang biasa-biasa macam dia, katanya dengan mata yang tertuju kepada Ishak, seolah-olah ingin menghancurkan harga dirinya sepenuhnya. Bapa mertua mencuba untuk menenangkan keadaan sekali lagi. Cukuplah, jangan buat suasana menjadi buruk. Kita semua di sini untuk merayakan ulang tahun perkahwinan kita, bukan untuk berdebat. Namun, ibu mertua tidak peduli. Dia terus menyindir Ishak tanpa henti, membuatkan kesedihan dan kemarahan Ishak semakin membengkak. Amalia, yang sudah tidak dapat menahan lagi, akhirnya bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan air mata mulai berkumpul di sudut matanya. "Mak! Sudah cukup," bentak Amalia dengan suara yang keras dan tegas. "Ishak adalah suamiku, dan aku sayang padanya. Aku tidak akan membiarkan siapa pun, termasuk mak sendiri, merendahkan dia seperti ini. Jawatan, harta, atau status bukan ukuran cinta dan pengorbanan." Tanpa berkata apa-apa lagi, Amalia menarik tangan Ishak dan berjalan keluar dari rumah itu. Ishak hanya diam, mengikut langkah isterinya tanpa berkata sepatah perkataan. Hati mereka terasa berat, tetapi juga lega kerana telah meninggalkan persekitaran yang toksik dan penuh tekanan itu. Di dalam kereta, Amalia menangis dalam diam. Ishak, yang duduk di sebelahnya, cuba menenangkannya dengan lembut. "Jangan bersedih, sayang. Ini bukan kesalahanmu. Aku faham bagaimana perasaanmu, dan aku bersyukur kerana engkau berdiri untuk aku tadi." Amalia mengelap air matanya dan memandang Ishak dengan mata yang penuh keyakinan. "Ishak, aku tidak mahu kamu merasa rendah diri. Kamu adalah suamiku, dan aku bangga padamu. Tetapi aku juga tahu bahawa kamu patut mendapat pengiktirafan yang lebih baik daripada ini." Selepas insiden itu, Ishak memutuskan untuk tidak lagi membiarkan ibu mertuanya mengawal cara dia melihat dirinya sendiri. Dia mula berfikir tentang cara untuk membuktikan kepada dunia dan kepada dirinya sendiri bahawa dia mampu berbuat lebih daripada apa yang orang lain harapkan daripadanya. Setelah berbincang panjang dengan Amalia, Ishak memutuskan untuk mencuba nasib dalam dunia digital sebagai seorang content creator. Dia mula mencipta saluran YouTube dan TikTok yang bertemakan kehidupan masyarakat miskin dan anak-anak gelandangan. Ishak percaya bahawa cerita-cerita ini perlu diceritakan, dan dia ingin menjadi suara bagi mereka yang tidak didengari. Dengan kamera mudah alihnya, dia mula merekod kehidupan di kawasan-kawasan pinggir bandar, menceritakan kisah-kisah orang-orang yang berjuang setiap hari untuk hidup. Pada awalnya, responsnya tidak begitu menggalakkan. Saluran YouTube-nya hanya mempunyai beberapa ribu pelanggan, dan videonya mendapat sedikit tontonan. Namun, Ishak tidak menyerah. Dia terus bekerja keras berkali-kali ganda, berkongsi kisah-kisah yang menyentuh hati dan mencabar norma-norma masyarakat. Dia juga mula menggunakan TikTok untuk menyebarkan video pendek yang lebih ringkas dan menarik. Setelah 1 tahun berusaha tanpa henti, usaha Ishak mula mendapat perhatian. Salah satu videonya tentang seorang anak gelandangan yang masih bersekolah walaupun tinggal di jalanan menjadi viral. Video itu ditonton oleh jutaan orang, termasuk ahli-ahli politik dan aktivis sosial. Semakin banyak orang yang menyedari isu-isu yang dibawa oleh Ishak, dan salurannya mula memperoleh populariti yang luar biasa. Dalam masa beberapa bulan sahaja, saluran YouTube Ishak melonjak dari 50,000 pelanggan kepada lebih daripada 1 juta pelanggan. Pendapatan dari iklan dan sponsor mula mengalir masuk,
dan Ishak mula menjual barangan seperti minyak wangi buatan syarikat tempatan serta kasut sukan yang diimport khas dari China. Jualan produknya meletup dan Ishak mula mendapat pendapatan yang besar. Dalam masa beberapa tahun, Ishak tidak lagi menjadi seorang kerani biasa. Dia kini seorang usahawan yang berjaya dengan pendapatan berjuta-juta ringgit setahun. Dia mempunyai 100 pekerja tetap yang bekerja di bawah syarikatnya, dan nama Ishak menjadi sinonim dengan kejayaan dalam kalangan komuniti digital. Dia tidak lagi merasa rendah diri, sebaliknya, dia bangga dengan pencapaiannya. Beberapa tahun kemudian, Ishak dan Amalia mampu untuk membeli sebuah rumah besar di kawasan elit yang berdekatan dengan rumah mertuanya. Rumah baru mereka begitu megah sehingga menandingi rumah mertuanya, mungkin malah lebih indah. Ketika mereka pindah ke rumah baru itu, Ishak memastikan bahawa dia tidak melupakan bapa mertuanya, yang selama ini sentiasa memberikan sokongan moral kepadanya. Dia tetap menjaga hubungan baik dengan bapa mertuanya, sering menjemputnya untuk datang ke rumah baru mereka. Namun, hubungannya dengan ibu mertuanya tetap dingin. Ishak tidak pernah cuba untuk membalas dendam secara terang-terangan, tetapi kejayaannya sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahawa dia bukan lagi lelaki sederhana yang pernah direndahkan oleh ibu mertuanya. Suatu hari, ketika Ishak dan Amalia dijemput ke rumah mertua mereka untuk satu acara keluarga, ibu mertua tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya apabila melihat betapa berjayanya Ishak sekarang. "Bagaimana kamu boleh menjadi sebegitu kaya?" tanyanya dengan nada yang tidak boleh disembunyikan campuran iri dan hormat. Ishak hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Hidup ini penuh dengan kemungkinan, Bu. Kadang-kadang, semua yang kita perlukan adalah keyakinan pada diri sendiri dan sedikit usaha." Ibu mertua tidak berkata apa-apa lagi, tetapi Ishak boleh melihat bahawa dia tidak lagi merendahkan dia. Sebaliknya, dia kini memandang Ishak dengan rasa hormat yang belum pernah dia tunjukkan sebelum ini. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.